yang tertiba nak menjawab SPM. Itu dasar, itu konsep satu Malaysia pegang. Tapi dalam skop SMK Sungai Ara, saya tak boleh nak beza dengan Raja Tun Uda. Tapi bila saya bersembang dengan pengetua Raja Tun Uda, apa yang dia buat, apa yang kita buat lebih kurang sama. Tetapi SOS ataupun anak-anak Okay, so sekarang ni kita bersama dengan calon SPM 2025 dan salah seorang ketua pengawas di Semesra. So Atikah, aku mau bertanya kamu. Okay. Okay, hang target berapa A untuk the real SPM nanti? 8A. 8? 8A. Okay. Untuk lepas SPM, hang target nak masuk mana, ambil kos apa? Target untuk masuk IPG pendidikan khas, pendidikan awal kanak-kanak, tentang didik kanak-kanak, ajak budak-budak pasal apa, budak-budak istimewa lah, kita didik diorang. Okay, last soalan untuk hang. Okay. Apa harapan hang untuk SPM kali ni? So harapan aku untuk kali ni, harapan pada diri sendiri lah, kalau boleh nak jadi salah seorang calon 8A plus SPM insyaAllah. And harapan untuk classmate sendiri, 88A tu, 8A ke 7A semua naik. InsyaAllah. Okay, so tu jawapan daripada Atikah. So jom kita bergerak kepada orang lain pula. Okay, kita pun dah interview budak tadi. Sekarang kita bersama dengan Cikgu Sufina, salah seorang guru tingkatan untuk 5 PVMA. Okay, Cikgu, adakah Cikgu berpuas hati dengan result trial anak-anak Cikgu? Okey, untuk result trial ni saya rasa tidak berapa memberangsangkan. Jadi saya berharap anak-anak murid saya lebih usaha dengan lebih gigih lagi lah untuk mendapat sijil yang sijil SPM nanti. Okey, last soalan. Apa harapan Cikgu untuk anak-anak Cikgu semua? Okey, harapan saya yang pertama, tinggal lagi sebulan lebih untuk exam. Harapan saya untuk bagi mereka tu hadir ke sekolah setiap hari, buat latihan apa yang cikgu dah beri untuk exam SPM yang sebenar nantilah. Okay, so thank you Cikgu Sufina. So sekarang kita bergerak pada orang lain pula. Sekarang ni kita bersama dengan salah seorang waris untuk hari ni. So saya bersama dengan Saya Nalini sebagai waris kepada Naravin. Okay, so Akak, saya nak tanya Akak, apa target Akak untuk Naravin? Berapa A? Apa harapan Kakak macam tu? Nak kata target, saya pun tak letak target yang terlalu tinggi bagi dia sebab saya tak mau bagi tekanan dekat dia. So kiranya semua tu atas apa yang dia dapat, atas usaha dia sendirilah. Harapan saya supaya dia dapat sambung belajar ke tempat yang dia nak. Okay, so thank you sebab jawab soalan saya dan spend time dengan kami. So, jom kita bergerak kepada orang lain pula. So, sekarang ni kita bersama dengan Bonda. So, Bonda, saya nak tanya beberapa soalan kat Bonda, boleh ke? Okay, Bonda. First soalan. Adakah Bonda berpuas hati dengan result trial SPM yang baru-baru ni berlangsung? Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk keputusan peperiksaan percubaan SPM 2025, bagi saya tidak mencapai KPI yang pihak sekolah tetapkan. Dan saya merasa, kami guru-guru merasa amat gusar memandangkan peperiksaan yang tidak lama lagi dan pencapaian, dari segi pencapaian kehadiran dan juga lain-lain masih kurang memberangsangkan. Jadi harapan saya, anak-anak calon SPM 2025 terus berusaha untuk peperiksaan yang akan datang. Okey, soalan yang kedua. Apa target Bonda dan harapan Bonda untuk calon pelajar SPM ni?
Sudah semestinya untuk calon SPM 2025 pihak sekolah mengharapkan pencapaian dari segi GPS melebihi sasaran yang telah ditetapkan berbanding dengan tahun 2024. Jika 2024 kita boleh memecahkan rekod ataupun kepala 5 kepada 4.99 dan 2025 kami guru sangat mengharapkan pencapaian lebih baik dan sekurang-kurangnya GPS sekolah 4.88 dan juga peratus layak mendapat sijil LMS, layak mendapat sijil, menerima sijil juga boleh mencapai kepada 96%. Itu harapan daripada pihak sekolah, termasuk pelajar ataupun murid yang mendapat straight A lebih baik berbanding tahun 2024. InsyaAllah. Okey, soalan yang terakhir. Apa cabaran yang terbesar untuk Bonda untuk mengharungi ataupun mendidik SPM punya calon tahun ni? Cabaran dengan waktu-waktu kecederaan bagi saya melihat bahawa cabaran utama adalah dari segi kehadiran yang kurang memberansangkan, dan yang kedua sudah semestinya kehadiran pada kelas-kelas yang kita jalankan iaitu Puangka A selepas sekolah, ramai-ramai stay back juga belum boleh dikatakan 100% hadir. Itu masalah utama, terutamanya pada hari Isnin. Itu cabaran besar buat kami guru. Okey, so itu saja daripada saya. So terima kasih Bonda sebab jawab soalan saya. So, jom. Okey, terima kasih.